10 hari spontan challenge day 11. Hai, saya Ayuni. Saya join spontan challenge dari Titi Sufina ni dah hari ke-11, alhamdulillah. Hari ni saya nak cakap tentang episod terbaru Good Boys Go to Heaven. Kau dah tengok dah? Episod tu bagi aku setakat ni yang paling triggering lah. Yang paling depressing sekali episod tu. Um, no spoilers lah, tapi okay lah, spoiler alert lah. Apa yang Pak Man buat dengan Zaid, Yasir, Buhamin tu memang perkara yang boleh merosakkan kehidupan anak kecil. Sampai dia akan affect sampai dewasa. Tapi bagi siapa-siapa yang rasa affected bila tengok episod tu, dapatkan seseorang yang rapat, dapatkan bantuan profesional kalau perlu. Jangan simpan seorang-seorang, sebab benda yang traumatik macam tu memang perlu untuk dapatkan pertolongan orang lain. Dapatkan rawatan yang sewajarnya. Okey, jangan simpan seorang-seorang tau. Okey, itu saja.